Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini kita ada masalah pokok jiran yang tumbang atas rumah saya. Jadi akibat dia beberapa kenting dah pecah, lepas tu banyak daun lah atas atap dan memungkinkan kebocoran berlaku pada atap. Okey, selamat menonton semua. Kali ini saya gunakan mesin chainsaw brand Ogawa 12 inci. Okey, mesin ni sebenarnya saya dah beli lama dalam 2-3 tahun lepas sebab memang niat nak potong pokok tu, cuma tak berkesempatan jumpa owner rumah. Owner rumah jiran tu dia tak duduk kat rumah tu, jadi tak sempat jumpa sampai sekarang. Jadi alang-alang pokok dah tumbang barulah kita boleh potong. Jadi first kali untuk start mesin ni kita perlu bancuh petrol dan tuti, minyak tuti ikut sukatan melalui botol tu. Langkah kedua, kita masukkan minyak pelincir ataupun minyak hitam dekat untuk mata gergaji tu. Langkah ketiga, kita kena manual pump minyak tu masuk ke dalam carburetor. Jadi tekan je lah punat getah tu, lepas tu kita terus on dan tarik cok. Lepas tarik cok, kita main minyak sikit, lepas tu bolehlah tarik tali starter enjin tu. Okey, masa enjin dah ada starting tu, kita turunkan cok, baru kita tarik balik tali enjin baru dia boleh start lah. Okey, bila dah start, kita biarkan enjin panas dalam 2-3 minit. Okey, chainsaw Ogawa ni ada beberapa ciri keselamatan. Satu, dekat throttle minyak tu bahagian atas tu ada keselamatan untuk throttle minyak. Yang keduanya adalah dekat yang saya tunjuk dalam video ni, dia punya untuk kickbacknya safety. Maknanya kalau salah potong, ada berlaku tendang, gergaji tendang kat kita, jadi dia akan auto stop lah. Bila tu dah trigger, memang kalau kita tekan minyak pun tak boleh nak, gergaji takkan jalan lah. Itu safety dia lah. Bila dah selesai pakai, untuk yang jarang pakai lah, untuk jarang pakai melebihi 1 bulan punya tempoh, jadi kita perlu buangkan minyak campuran petrol tadi, kosongkan tangki, lepas tu kita run enjin sampailah minyak dalam tu habis. Ini untuk jaga lah. Kalau kita biar minyak campuran petrol tu lama dalam tangki, nanti lama-lama tepu, dia susah nak start. Jadi kena buang manual lah. Biasa bila kita dah kosongkan tangki betul-betul, enjin akan bertahan dalam 2-3 minit lah. Lepas tu dia akan padam sendiri. Okey, inilah gambaran rumah apabila pokok jiran tumbang atas atap kita. Pokok ni memang tinggi sangat-sangat, jadi kemungkinan angin kuat, pokok pun tak berapa nak hidup. Jadi dia tumbang sampai masa dia dah tumbang. Jadi masa ni ada beberapa atap genting yang pecah. Jadi cara kita nak potong adalah kita mulakan dahan yang paling kecil dulu dan yang paling tinggi dulu. Lepas tu baru kita turun ke bawah sikit-sikit ke dahan yang lebih besar. Jadi tip dia masa nak potong tu, yang dahan besar sikit tu kalau boleh kita jangan potong habis, potong pelan-pelan, sebab kita tak nak dia terus bila dia potong habis, dia terus sempap atap genting rumah kita, jadi makin banyak yang pecah. Jadi kita kena potong pelan-pelan lah. Macam ni ada yang terlepas juga, pecah lah, ada beberapa atap genting pecah agak lah. Chainsaw ni agak ringan juga. Jadi dalam video ni kalau boleh pakai safety glove, cermin mata lah dengan Google, safety glove dan Google lah untuk cover mata kita. Dan kalau boleh kena pakai pelindung muka sekali, sebab habuk kayu tu masuk kalau angin tiup dia masuk kat hidung. Jadi utamakan safety first utamakan safety dulu.
Sebenarnya kita pun gayat jadi kena pijak hati-hati lah. Gayat bos, tinggi sangat ni, tinggi sangat. Okey, dah habis potong semua yang atas tap ni. Ini proses kita buang daun dia pula. Kita buang ke bawah, pastikan tak ada orang kat bawah. Lepas tu bila dah siap buang ranting-ranting dahan kayu tu, saya buang juga daun-daun lama ni. Sebab daun-daun ni lah yang boleh menyebabkan air backflow balik kalau berlaku hujan lebat. Sama ada the backflow ataupun nanti lama-lama kalau kita biarkan akan ada tumbuhan lalang lah yang tumbuh atas atap tu. Itu pun lagi boleh menyebabkan air backflow dan bubung bocor. Okey, selesai sudah kita potong pokok yang tumbang tu. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Siapa berminat beli mesin Ogawa boleh tekan dekat link Shopee yang saya sediakan di ruangan description. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, tanda support untuk video seterusnya. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat.